Assalamualaikum dan salam satu hobi. Bersiaran lagi Atuk di Tambak Kalebang, Melaka. Hari ini Ahad, 15 Jun 2025. Atuk hadir ke sini untuk join pertandingan memancing pantai. Cabaran Tambak Kalebang. Anjuran Joran Unggul Event Management. Sebelum itu, Atuk minta anda like sebagai tanda suka pada video Atuk ini, dan tekan tombol loceng dan subscribe untuk menerima video-video terbaru dari Atuk, insya-Allah. Tidak dikenakan apa-apa bayaran pun, free of charge. Okey, Atuk dah sampai ke spot pilihan Atuk. Semoga ada manis-manisnya. Amin. Cabaran Tambak Kalebang hari ini menawarkan hadiah tempat pertama RM10,000 Malaysia. Okey sahabat-sahabat, selamat menonton. Beginilah suasana pagi pada jam 8.30 pagi. Air sedang bergerak pasang. Bacaan air sekarang adalah 1.5, dia akan penuh pada 10.50 pagi nanti pada bacaan 1.8 meter. Hari ini Atuk bawa dua jenis umpan. Ular pasir yang kita panggil beronok dan juga sedikit udang juga. Okey sahabat-sahabat, ada seminit dua lagi untuk menghampiri jam 9 pagi ya. Kami semua sedang menunggu horn pertandingan dibunyikan. Okey, dah mula jam 09.00 pagi. Atuk belum berumpan lagi. Okey sahabat-sahabat, Atuk guna dua mata. Mata atas Atuk pakai umpan beronok. Mata yang bawah Atuk pakai udang hidup. Beronok ni lihat sikit lah. Lihat. Susah sikit nak cucuk-cucuk kat mata kail. Buah umpit pula. Tu dia. Okey, Atuk akan buat padanan yang pertama. Dari mana bos? Dari mana? Kuantan. Kuantan. Main tadi tu salah. Harus ke kiri ni kan? Tu makannya tu.
Kawan dah ada hasil lah. Oh, gelama eh. Ikan gelama. Baju air. Air pasang besar. Bekas sahur. Bekas sahur. Suara yang biasa kedengaran dalam setiap pertandingan memancing pantai. Kalau tak dengar suara ni, tak lengkap orang kampung dan cakap. Banyak ladung. Masyul! 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 Kok balik baguskan ni. Oh, gemuk-gemuk lah kamu. Balik ais tak bawa. Tidak balik ni. Nombor sini 6234. Okey, baik sahabat. Di sekitar spot saya ni, kiri ke kanan ke, belum ada yang saiz-saiz lah. Standard pun 3 jari, gelama ataupun main kerong. Mungkin kagak lama lagi. Berat macam lagi tahun baru. Oh, 2 ekor main kerong. Kalau bawa ais aku tak ada ni, tak masuk ni, masuk. Nah. Sudah berat, telan pula tu. Ais tak buat, lupa ambil air. Uish, dia payung. Dia payung. Tengok selah naik. Wah. Ranking. Dia tak tahu lagi. Jom. Ikan godangnya pun boleh dapat. Tapi satu kantong.
besar lagi betul. Kerong lagi ha. Kawan-kawan pun standby. Ada yang pulang pun ada. Air dah surut. Rakan kita daripada Kuantan. Saiz ni je. 5 ekor lah. 6 ekor, 1 ekor dah hantar ke Marshall. Kalau bunyi pun dah pukul 1. Dah habis eh? Okey. Tamatlah sudah cabaran tambak kelebang pada hari ini 15 hari bulan 6 2025. Okey, kita baliklah. Kita tengoklah mana-mana spot yang ada di sepanjang perjalanan pulang di Telogong. Telogong tak boleh, dia ada pembinaan penambakan pantai. Apa-apa pun terima kasih kerana sudi menonton. Lemau sahabat, lemau. Tidak rancak nampaknya. Tidak rancak kali ini. Lemau. Jadi terima kasih, jangan lupa like, subscribe and share ya. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Oke, saya menang lebih kurang 2 menit.